Confirm ramai dah. Assalamualaikum guys, hari ni saya nak tanya customer dekat Abang Strawberry macam mana feedback mereka berkenaan dengan Abang Strawberry. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Dari KL. Dari Rawang. Dari Yan. Dari Terengganu. Boleh. Makan apa ini bang? Apa tu? Syarah. Makan nasi lemak strawberry dengan ayam crispy. Nasi lemak ayam gepuk dengan ayam crispy. Skol. Saya hari ni makan nasi lemak strawberry ayam crunchy, nasi lemak dendeng. Lepas tu set IT. Lepas tu ada ini sedap. Strawberry shake dengan ni chocolate milkshake. Chocolate milkshake. Oh, best. Macam mana bang? Makanan yang abang dah makan tadi. Makanan puas hati, rasa sedap, portion pun banyak, harga berbaloi. Sedap lah. Baloi. Dia semua okey. Makanan pun semua sedap. Setiap kali kalau main sini mesti akan singgah. Alhamdulillah sedap juga. Sambal dia, ayam dia okey lah. Skol pun sedap. Untuk experience abang kat sini macam mana bang? Saya sejujurnya banyak kali dah datang Cameron, tapi ni first time datang sini. Tapi memang cantik kan tempat ni. Cantik, selesa, santai. Perfect orang cakap. Ni tenang ke? Sejuk, tenang. Okey, asalkan ni parking okey. Ada kat belakang. Lepas tu order pun dapat terus bayar. Makanan pun laju sampai. Kita sekarang ni buka sampai pukul 5, pukul 6 tau. Patut kita buka malam. Okay, bagi saya itu idea yang menarik sebab tadi sebenarnya saya sampai dekat lewat juga tau dalam pukul 3 lebih je tu. Kebanyakan kedai dah nak tutup. So memang saya amat sarankan Abang Strawberry ni buka sampai malam. Confirm ramai dah. Itu pendapat saya lah. Okey lah. Sebab dah ada lampu kan, so dia lagi terang lah. Patut. Patut sebab sini kan banyak homestay. So sini je makanan boleh cari lah. Kena pergi bandar tu jauh. Untuk 5 bintang, berapa bintang bang boleh pakai? Kalau untuk 5 sejujurnya saya bagi 10 lah. Extra 5 bintang. Extra 5 bintang terbaik. 4.5 bintang. Bintang. Rating dia 10-10 lah.